Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Min Adam Channel. Hari ni saya driving almost 300 km untuk pergi ke satu kedai Tamiya yang baru dibuka dekat Ipoh. Nak tahu best ke tak best? Kita kena pergi dulu, okay? Jom, sama-sama kita drive. Okay, so sekarang saya dah pun sampai dekat DYS Hobby Ipoh. Dia dekat corner lot, betul-betul bersebelahan dengan ni Aeon Station 18 Ipoh. Jadi kalau siapa nak cari dia punya lokasi, paling senang Google je Aeon ni atau Waze Aeon ni, nanti terus boleh jumpa. Okay, so sekarang saya nak naik tengok macam mana rupa dekat atas. Jom. Assalamualaikum. Tu nampak token dia dekat situ. So saya datang agak awal hari ni, sampai tak sempat ada orang lagi. Okay, alright. So sekarang saya dah pun masuk dekat DYS Hobby Cawangan Ipoh. Nampak tak dia punya track sikit punya besar. Masuk pintu je terus nampak track. Dan saya sekarang sedang menggigil kesejukan. Nampak tak? Ada 2 biji aircon lah. Sana ada aircon, sini ada aircon, atas ni ada aircon. Memang sejuk, memang seronok sangat-sangat guys. Tu dia, track original, okey. Dekat sebelah sini pula nampak ada ni korang punya station. Okey, untuk nak modify kereta, nak repair kereta, ada banyak station kat sini, boleh duduk kat sini. Okey, plug point pun ada. Nampak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So banyaklah plug point. Memang menarik, best sangat-sangat. Okey, siap ada kipas lagi. Oh lama. Tak bawa kereta lah pula hari ni. Kita pinjam Abang Malik kita. Okey, dekat sebelah sini tengok sikit. Sini ada jual spare parts lagi. Tu dia piala dia. Ya Allah, banyaknya. Tu bersusun. Mantap. Dekat kaunter dia pula tengok. Oh, tu dia ni lagi best. Barang-barang Project D pun ada. Tengok tu. Segala jenis kau. Bawah ni ada apa lagi ni? Ui, semua kau. Oh, best. Alamak, mantap lah. Tu dia, siapa nak cari minyak, boleh juga datang dekat sini. Nampak tak? Segala macam jenis. Ada TKF lah, orange lah. Tu ada warna merah, biru, orange, kuning. Pandai-pandai lah datang, pandai-pandai lah pilih. Saya pun tak tahu mana satu yang bagus Okay, pandai-pandai lah ikut cita rasa sendiri. Semua bagus semua bagus. Dalam ni lagi ada apa lagi ni? Ui, macam-macam spare part. Siapa nak cuci mata pun boleh datang. Bateri pun ada lah. Bateri Fujitsu pun ada, TKC pun ada. Tu dia, ni koleksi Tamiya untuk dijual. Ada, saya tengok lebih kurang 100 jenis model ada kat sini. Daripada model yang kalau kita tengok kat atas ni kan, nampak tak ni? Ni regular punya. Regular, daripada yang jenis regular sampai ke yang ultra rare pun ada jual dekat sini. Tepuk dada, tanya hati, datanglah pilih yang mana satu. Lama. Tu dia, tengok tu. Grasshopper Junior pun ada. Ni nampak tak ni? Dash 3 Shooting Star pun ada. Ni, siapa tak kenal ni? Dash 1 Emperor pun ada. Sebelah dia Super Emperor pun ada. Ni, ni favourite saya ada kat atas ni. Broken Gigan guys. Memang best sangat-sangat. Ni dekat bawah ni, nampak tak? Ni yang super rare juga ni. Fighter Magnum. Serius lah, RM80 bang?
Full lah mak, tak apa. Sorry. Memang sekejap lagi ada lah yang kita sapu buat balik ni. Okey, ni nak Spin X pun ada. Oi, mantap. Tengok ni ada Blazing Max. Full lah mak. Menggigil tangan, menggigil. Try Dagger babe. RM80 saja. Mantap. Ui, banyak oh. Bawah-bawah ni kit-kit. Okey, nampak tak? Ni. Siapa yang minat Dash Crow ni kan? Nampak tak? Ada Dash 2 Burning Sun. Okey. Lepas tu ada yang model baru sikit. Nampak tak? Rise Emperor pun ada juga. Pendek kata banyak lah. So, siapa yang area-area Ipoh, yang nak cuci mata, nak belajar start main Tamiya, boleh datang dekat DYS Hobby Ipoh ni. Tengok macam-macam ada lah. Tu dia. Lah mak Frame Fighting Korea Edition version 2. Cepat-cepat datang. Nampak macam ada satu unit je kat situ. Lepas dah puas cuci mata, siapa boring-boring nak main carom pun boleh ada meja carom kat sini. Dan lepas tu kalau ada siapa-siapa yang dah keletihan atau nak mencari ilham, ada sofa set untuk meletakkan kepala anda. So memang best lah sangat-sangat dekat DYS Hobby Ipoh ni guys. Oi, all out. Lap pertama, 1 out, tinggal lagi 2 lap yang kedua. Masuk. Keluar final lap. Out juga. 1, 2, 3. Wih, mantap. Open class. Final lap. Finish. Okay, Assalamualaikum Abang Malik, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Terima kasihlah sebab sudi jemput saya datang kat sini. Jadi saya nak minta soalan pertama lah, nak minta Abang Malik perkenalkan diri. Ceritalah sedikit sebanyak tentang background Abang Malik, boleh? Boleh. Okey, saya Malik Faizal bin Ishak, tu nama betul saya lah. So ataupun antara orang kenal saya Malik ataupun Maliki lah. Owner pada DYS Hobby Ipoh. Kami collab dengan DYS Hobby Sunway. So sana kami punya HQ lah. So dekat Ipoh ni saya yang dah buka ni sekarang. Memang main owner lah kat sini ni. Saya lah main owner dia sekarang. Collab dengan Along lah. Along DYS. Boleh tahu tak abang, sejak bila lagi buka DYS Hobby Ipoh ni? Dia kalau betul-betul official kedai ni buka bulan 8 tu, Ogos. Tapi kita orang punya plan tu dah lama. Saya dengan Along punya plan tu ingat daripada 2023 dah lama dah kan. Lama sungguh. 2023 dah apa, 2 tahun? 2 tahun kita punya perbincangan. Tapi orang kata tak serius lah. Dia betul-betul serius tu awal tahun 2025 tu ada dah serius. So saya pun nak cari dana apa semua. Kita nak buka kedai lah. Nak buka kedai ni pun, nak set up kedai pun faham lah, kos dia tinggi lah juga kan. Tinggi betul-betul. So kami bincang. So kata putus. Saya pun masa tu pun ada dana, ada modal. So tak cakap panjang lah lagi sebabkan Perak ni dah tak ada. Tak ada kedai Tamiya. Memang tak ada kedai Tamiya. So permintaan kawan-kawan yang belah-belah Perak pun, so kata Malik buka lah. Lepas tu dia suruh Along buka kan. So Along pun dia tak cari orang lain. Alhamdulillah pun dia pun percaya dekat saya. So memang kata shout out to Along DYS. Mantap. Okey. Tapi alhamdulillah kan. Pejam jelit lala lepas 2 tahun dapat juga buka. Alhamdulillah. Impian saya lah, impian saya. Orang kata kita memang minat benda ni. So salah satunya bila kita dah buat minat ni, nak carikan sumber pendapatan sambil kita berhobi, and then kita pun boleh sebar hobi kita pada orang lain. Macam tu lah rasa saya memang tamat tu. Orang kata bukan kata semata-mata nak cari rezeki, kita pun nak cari rezeki yang halal. Tapi betul. Benda ni kita nak, kadang-kadang orang kata Gen Z memang tak tahu benda ni. Gen Z tak tahu. Dia salah satu Gen Z. Salah satu kalau kata zaman-zaman budak 80-an, 90-an, bila main balik ni dia bukan
main sebab minat, tapi orang kata memberi zaman silam. Kita nak beli balik zaman silam kita kan. Kalau macam Gen Z tu mungkin dia orang nak cuba hobi baru kan, nak cuba benda baru. Kalau macam kita nak beli balik kisah-kisah lama kita kan. Betul throwback, tapi orang kata main secara yang betul lah liga. Macam dulu main longkang. Lah dulu orang panggil Tamiya ni apa? Tamiya longkang. Ni enjin boleh buka, tebuk, tukar. Betul. Macam-macam boleh buat. Orang kata balut lah apalah. Tapi bila salah satu saya dah buka kedai, salah satu saya boleh bagi tahu kat orang apa betul official dia, macam mana cara nak main yang dengan betul, elakkan pemaziran kan. Kenapa kita buka kedai, kadang-kadang orang nak start main, contoh orang nak start main, dia orang main Tamiya, lepas tu dia orang beli barang online. Saya bukan tak galak kau orang beli online. Salah satu bila orang beli online, kalau kamu tak tahu apa-apa basic, beli barang yang tak betul, pasang tak betul, tak ada orang guide kan. Contoh paling senang lah, kalau kita nampak newbie punya problem, dia orang pasang roller stick, lubang roller mesti tak betul. Kan? Orang boleh kata dalam 80% memang lubang roller dia orang main masuk je. Kan? So kalau datang sini dia boleh ajar kan? So kami kat sini, mana-mana yang tahu, bukan saya seorang je lah, semua yang mana-mana yang dah tahu main, kita orang sama-sama share. Sama benda ni kita nak berkomuniti lah, bukan nak bermusuh. Sebab kat sini Cina ada, India ada, Melayu ada. So kat sini memang komuniti sekali. So kita share benda minat yang sama. Sama-sama minat, awak kata kongsi, masing-masing yang kongsi. And then kita ada buat race apa semua kat situ. Alang-alang bang, saya nak tanyalah kan. Okey, sebab abang nak cerita pasal perkongsian ni kan. Kalau katalah ada customer yang fresh, baru sekali nak kenal Tamiya kan, dia datang, dia walk in masuk. Bila dia masuk je kat dalam DYS Hobby Ipoh ni, apa servis-servis yang disediakan oleh DYS Hobby Ipoh ni yang boleh membantu customer tu? Boleh cerita sikit Saya punya target bila saya buka kedai, nak customer selesa. Okey, selesa. So selesa tu salah satu persekitaran yang kata tak serabut, selesa. Ada aircon, sejuk, ada kipas. Sejuk tu memang nak kena ada lah. Lepas tu kita cuba sebaik boleh kita servis customer semesra yang boleh, bagi customer rasa selesa. Yalah, kalau customer datang, kalau pekerja ke staff ke owner sendiri pun kalau kata tak welcome kan customer pun, customer rasa tak best kan. So bila dia orang datang, kita macam-macam servis lah kita ada buat. Selain pada ada jual kit kat kita kat sini pun lebih pada 100 kit lah. Saya tengok ada lebih pada 100 kit juga ni. So selain daripada jual kit dengan main track, ada servis lain juga ke? Macam-macam kita orang servis ini untuk setupkan kereta. Setupkan kereta. Contoh macam sekarang ni tengah trending BMAX. Saya pun boleh buatkan RTR untuk customer-customer yang berminat. Ada contoh bang BMAX? BMAX ada contoh yang kalau macam BMAX yang saya buat macam ni. Macam ni RTR jugalah. So apa yang setup saya pakai, saya jual ke setup saya tu. So kalau customer tu macam fresh, dia datang masuk, dia kata, abang boleh tolong setupkan saya satu BMAX, abang kira yang servis tu disediakan lah oleh DYS Hobby Ipoh ni. Kita pun ada start dengan package yang permulaan, yang basic 300.5. 300.5 ready to race, masuk bateri race. Mantap dengar tu. So siapa-siapa yang fresh, kalau rasa macam tak ada masa ke, tak ada kepakaran ke nak build, boleh datang di YS Hobby Ipoh. Dia bermula pada harga 300.5, dah boleh dapat sebiji macam ni contoh. Boleh dapat sebiji contoh macam ni. Memang menarik. So selain daripada BMAX, ada lagi kategori lain pun boleh juga buat jugalah. Macam-macam. Sebab macam sebelum ni kita, macam saya nak hangatkan lagi dengan newbie, saya buat stock car. Nice. Favorite saya stock car. Tapi bila stock car, kita main sistem kat Malaysia ni rumble. So back to back tu terlalu banyak. So bila dia, sebab dia memang senang patah, tempat roller tu patah, memang makan modal lah. Bila dah makan modal, so saya fikir, saya upgrade sikit, kita jadikan dia pro stock. So kereta-keretanya stock car yang dah patah-patah depan tu, kita boleh jadikan pro stock. Modify jadi pro stock, boleh race lagi kan. Kalau tak, dah tersidai lah. Betul. So tu kata, bukan saya ni nak, orang kata nak untung semata-mata. Kalau saya nak untung semata-mata, saya terus dengan stock car kan. Okay bang, alang-alang abang nak cerita pasal race. Saya terlintas satu soalan. DYS Hobby Ipoh ni ada tak macam buat fun race ke? Ada. Memang tiap-tiap minggu, sekali, 2 kali. Kadang-kadang orang kata kalau race mengejut pun ada. Race mengejut pun ada juga. Kita sendiri bila kita tengok, malam ni kita nak main longgok. Ingat malam. Biasa berapa orang racer bang lebih kurang? Kalau longgok tu tak ramai lah. Tapi kalau kata fun race tu normally 15 orang ke atas lah. Mantap lah. Okay lah. Ada tak perancangan di YS Hobby Ipoh ni untuk nak buat macam grand event lah, buat dekat shopping mall, ada 70, 80, 100 orang racer? Ada tak perancangan macam tu?
Ada, memang ada. Untuk opening race saja pun kita dah buat dah bulan berapa kali tu je. Saya confirm balik. Last time kita ada bulan-bulan 10. Kita pun dah buat opening race champion 2K. Tapi buat dalam kedai. Masa tu kita yalah kesuntukan masa nak cari tempat apa semua. So salah satu saya cari kedai selesa besar macam ni, senang nak buat race. So incoming to in plan, mungkin saya akan nak buat Ipoh Challenge. So Ipoh Challenge tu kami tengah tunggu jawapan daripada Ion. Kami akan buat dalam Ion dalam bulan 1. Ion sebelah depan ni ke? Depan ni. Kira dekat sangat lah, jalan kaki je. Siapa nak datang pun senang. Nak angkut track pun tak payah pakai dalam move. Tak payah, kita angkat sendiri je, senang. So salah satu saya buka kedai kat sini pun salah satu sebab benda tu lah juga. Okey bang, soalan saya yang last lah, saya tak nak ambil masa abang banyak sangat kan. Saya nak minta abang beritahu yang di YS Hobby Ipoh ni, dia operasi dia daripada hari apa sampai hari apa, dan daripada jam berapa sampai jam berapa? Okey. Kalau kedai kami ni, dia punya operasi masa setiap hari Selasa sampai hari Ahad. Kami akan cuti hari Isnin. Tapi kalau hari Isnin tu kena public holiday, kami buka. So kami opening buka biasanya daripada 11 pagi sampai 12 malam. Lebih daripada 12 jam lah kami buka. Kadang-kadang kalau kata ada racer yang datang lagi, kadang-kadang 4 pagi pada kan. Sampai ke subuh kan. Kita orang layan lah semua. So macam mana korang nak, kita orang akan layan je lah. Okey, Alhamdulillah. Jadi kepada siapa yang berdekatan dengan area Ipoh, ataupun siapa racer-racer ataupun yang baru nak try dunia Tamiya ni, boleh datang dekat DYS Hobby Ipoh. Okey, alamat saya dah tulis dekat ruangan description pun ada, dekat depan skrin anda sekarang pun ada saya tulis alamat sekarang. Okey, jangan lupa untuk datang, kecuali hari Isnin. Hari Isnin tutup. Okey. Anyway, saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada DYS Hobby Ipoh dan abang Malik sebab sudi jemput Menadam Channel untuk datang hari ni. Okey. Kita kawan. Okey, alright, InsyaAllah kalau ada masa lagi saya singgah lagi. Sebab saya daripada KL ni bang, jauh dekat 300 km ni datang ni. Saya pun itulah, tak sangka lah kita sembang macam tu terus jadi jugalah. Itulah. Terima kasih lah kat Adam Channel. So untuk semua supporter, jangan lupa datang ke DYS Ipoh. Yang dekat kita dekatkan, yang jauh kita dekatkan lagi. Okey, tak apa, nanti kalau ada big race kan, yang mana yang akan diumumkan oleh abang Malik kita ni kelak, kita pakat support, pakat join. Boleh tak boleh? Okay, alright. So, kita jumpa dekat next episode. Assalamualaikum. Bye.